Manisnya ketam ni dengan bertelur, dengan dirasakan dengan kuah dia, dengan sentuhan. Secret resipi saya buat masak. Selamat buak. Merecik kuah macam tu sekali. Macam mana kita letaknya bagi dia mesra masuk dalam ketam yang diberi nama ketam bertelur. You nampak telur ni? Okey, dry curry leaf. Dia nak ikut dia lagi pekat kuah dia dan lagi kering. Tetapi as requested bagi ramai yang dah beli, Datin bagilah berkuah kerana apa? Dia pun nak makan dengan nasi panas-panas. So saya cayakkan sikit, bagi dapat banyak lagi kuah. Tetapi stay tune, bila ada momen dia dah mengsera tu, dia akan ikat dan you akan rasa nikmatnya, manisnya ketam ni dengan bertelur, dengan dirasakan dengan kuah dia, dengan sentuhan. Secret resipi saya. Bye. Apa lagi kalau bukan Allah, kita bukan pun cik Allah susu kita dapat cek di Terata Arayan. Alhamdulillah, saya kenalkan kepada anda anak lahiran saya yang terbaru resipi dia, iaitu ketam bertelur dan jadi kari leaf. Assalamualaikum.